biasa. Nak time Ya, lapse? 1, 2, 3. Alah saya bisnes dia. Tak apa. Sila lah kan? Tak kaya. Tahu tak yang best lipatnya apa? Oh, shit. Wait. Baru tahu. Setengah ekor, tapi ada 2 peha. Oh, no. Apa ke? Oh, ni cepat main bagian. Tunggu depan eh. Tak kena game. Masa dia Ni je pakai limit area ni 2 pula 3 kan 4 pun dia. saya tak dapat lah. Wow. Kamu lagi tak? Oh. Nak ke apa? Oh, ayam. Ni bagus sebab dia bukan kicap yang kicap besar. Ini tu. Crispy oh. Repot dia repot. Sos. Ha? Sos sikit. Kicap pekat tapi dibuat dengan jus sikit. Manis-manis, masin-masin. Kita makan sama nasi loh. Dia ada bau sikit. Setengah ekor kan. Tak pernah try. Bagi aku bukan perkara biasa. Aku nak try. Aku kalau makan kedai dia kan duduk depan kaunter dia tu. Dia orang datang orang tengok aku dulu tak ada kedai dia. Dia makan seorang. Dia tak masuk tu balik. Lepas buat apa orang tengok aku. Orang tu konak kedai dia tau. Orang ambil. Ya. Mana boleh dapat diskaun kan? Kau kedai tu? Juta ke? Biar kali tambah pay kan. Ada juga. Juta tambah. Tambah. Tambah lagi. Jadi dia kata dia dah duta dia. Au. Loh, dapat. Ada. Contact lens ah. Awak masuk. Kenapa? Terbuk ni. Aduh. Ayo. Saya tak nampak sini. Situ. Yang baju kuning tu, Amoy baju kuning tu. Jadi ada mikro je. Ini ada mikro aja dia. Mata tak nampak. Bantu. Dan kau pakai lilin kan? Nah, dipakai pakai Sini. Aku try banyak halal tak kan? Ah. Banyak halal tak banyak memang fit. Yang ni halal tak yang okey. Apa dia? Oh, halal tak yang okey lah. Halal tak banyak fit tau. Faham? Banyak fit. Yang ini yang boleh gulus. Faham. Bagi honest lah, banyak chicken chicken rice gerai ya, Malay punya. Masih tak dapat grabs combo of chicken rice. Sedap juga rasa yang Bedakan burung ni. tak lupa dengan dua. Kadang meja sebelah. Okey gerak ni. Ada problem ke? Ni baru aku tak ambil semua full fit. Dulu aku target midnight. Oh,
Dia tu. Drink dia putih lah. Dia putih. Dia lain. Tak, lagi tak ada semua. Sikit lah. Atau sebab tengok Gansberry. Gansberry dulu tu lah dia burung-burung dia nak ringneck ni. White dove tapi nak ringneck. Tapi cantik je cantik. Nak bagi idea. Adam Pro kan tu dia tak gini. Kevin Pro. Oh kan dia lamput kan letak gini. Nak bagi idea letak powder tinggi. Minda mana? Powder Dari tu. Chili powder. Oh, gini tak powder. Ada mari tu kan. Ada mari lagi. Sampai menusuk hidung. Potong. Basket. Portion dia. Betul. Untuk Michael lah. Ha? Untuk Michael lah. Tolong Michael. Ayam. Siapa tu? Ayam. Wayang? Ha? Nak bergaul dan okey? Dia boleh baca je tu. Mampus. Saya mungkin tu. Ada tak sih? Baik tu movie. Eh? Tak tengok ke? Belum. Oh ini bening ni. Belum keluar dah? Sudah? Tak keluar dah otak aku. Okey. Ulang-ulang At least 2 kali ulang-ulang. Kau pergi nonton 7 kali? Serius? Kau pergi sinema seorang? Bukan orang. 3 kali dengan Shogi Arif. Faham? Shogi dah 3 round dah. Geram. Dia buat cerita apa? Dia jaga fun dia pakai lah. Tapi sebab dia dress up, terus jadi birthday lah, jadi itu ada. Orang beratur dengan abang dia. Oh. Saya pakai dia. Oh. Kau dia tak kena lebih baik lah. Kau just kesakan lah. Dress up lah. Sama itu. Tapi kalau dia pandai sikit, pergi dekat JSC, aku bagi Michael, kau tak payah bayar aku, kau bayar aku tiket lah. Tiket. Apa dah token dengan apa lah, at least lah. Itu kalau tak nak bayar, aku rasa orang okey dia bayar. Masih dia bayar. Tiket tu aku bayar lagi lah. IMAX apa? Ibu dia tengok IMAX sekali tahan. Cuma kita tengok IMAX lah. Wow, dia punya sound baru. Tapi cek yang ni cek dia pendek je, tergantung. Oh. Yang ni dia baru masuk era habis 18. Maksud dia apa? Dia baru masuk era. Bagi aku lah, Michael yang chapter first ni bertunjuk mana dia move on daripada bapak dia. Oh. Bapak dia controlling. Ingat kau kau balik dulu. Balik kita penat Dia nak duduk je air 80 kan. Dia balik situ balik situ mak dia, dah balik rumah. Kau hari dah cepat. Dah balik rumah je. Hari tukar baju ni tu sekolah.
Nah, tak. Si Stephen tak bagi, bapak tak bagi. Dah, no. You go and set up the music now. Bawa balik show tengah malam, kau set up balik, practice. Tadi kau buat tak perfect. Wow. Aku main cakap, but dad, you did great. Bapak, you think my opinion tak boleh pakai apa kan? Pak, ya buka bel, hukum betapa strict dengan bapak dia. Ada. Bukan satu China. Ya tu, patutlah macam ni. Enggak, dia paling tu. Dia baru masuk era habis dia punya victory tour. Baru nak masuk era back tour. Ha? Bad tour. Habis victory tour masuk era back tour. Lepas tu habis gantung. Faham. Ini chapter tu lah. Hot topic tu mesti dibuat series tu. Dia Rumah dia plan dapat 10 kan dia. Berapa? 9 tu. Dapat 10 dapat. Dia asal Ya kah? dia asal satu je. Ha. Dia dah shoot asal dia movie 2 jam. Okay? Dah siap, dah screening adik-adik dah sampai semua dah tengok dah tau. Tiba-tiba kecoh family dia. Kecoh dia kena reshoot balik tau. Alamak. Reshoot balik sebab dia adik-adik family dia yang waris dia tak nak get involved langsung. Macam anak dia Paris Jackson, it's not my dad, it's not my family. We are not came from that kind of family. Pernah dengar isu ni? So ada few family yang tak nak, I don't want to get involved in this project. So diorang kena reshoot balik muka Janet buang yang ada dalam movie tu lah Toya je. So bila dia reshoot balik, total movie tu jadi 5 jam. Lepas 5 jam tu dia pecah tu, jadi sampai 9 chapter. 9 movie. Oi. Macam apa? Itu Avengers series sudah. Tak ada. Bodoh tak tanya. Kita kan muka bekas dia. Apa dia? Yang tu ada dia sendiri. Tengok, tahun ni punya yang tu macam film sikit. Dia tadi yang lain tu. Kita kan kita ada macam tu. Kurang kontroversi. Benda lah punya Astro ni dia boleh ubah tema lah. Jadi dia aku ni bawa ke 3 nyanyi lebih. Cakap Dato'. Lagi je Cakap Kau tak? Dia cakap tak tahu Ahad ni aku dah kosong dengan jadual lah Ahad tau. memang lah. Sebab dia kata okey tak apa, dia bagi sikit lah compensation. Dia kata okey lah. Tema apa yang macam ni kita? Dia bukan tema magic. Dia dapat lagu Mepati Putih Patah Tak Dia. Oh. Habis tu kenapa? Oh dia bagilah, dia nak nyanyi. Kalau dia patah kaki Cabut dulu lah. Shit. anak dia punya beri kan? Sama-sama. Dia tak ada clear, dia datang aku. Kita dah ada estimate, kita dah ada idea ni. Dia dah berpun tak explore saja. So lah, apa you nak apa tu? Anak aku dah lagu tema buruk. Lepas tu Bekasi tu, bukan di Bekasi tu. Ujung tu, kita akan munculkan dua artis recording. Dia akan munculkan dua artis misteri. Timelapse lah. Dua. Yang muncul dua lama tak? So, Kau tanya. aku tanya lah dia. Dia apa idea tu? Hubung dulu. Kau tanya. Okey.
kotak magic Astro bagi. Nanti time magic, sampai aku kasih timeline, sampai aku slow down. Astro magic siapa? Astro bagi kotak magic dia. Ha? Mana lah, apa yang buat macam mana muncul tu, apa yang punya idea, event target apa? Astro, kita akan munculkan dua orang ni dengan kotak magic Astro bagi. Nah, Astro yang bagi kotak tu. ui, Lagi aku nak dengar apa. Aku nak dengar apa idea dia. Dia kata, dah start tu ambil. Dia kata seorang satu. Sedap. Baru fair. Okey. Dia kan dia cepat habis dah. Tak ada. Kau tak apa dia bagi tu? Tahu tak ya? Dia tak gambar. Betul dia overpower tak kot. Tapi mak tanya nak minta gambar. Lepas tu tengok ini macam ada macam ada magician di belakang diorang tau. Sebab tanya kan, okey. Buat burung tu. Saya nak orang keluar buat keluarkan burung. Saya nak 2 ekor paling sikit. Okey. Jadi lagi okey burung tu rasa macam dah ada magician bagi burung ni. Burung tu saya nak awak letak dalam sangkar. Dan dalam sangkar tu ada api. Lalu terbakar dia jadi orang. Okey. Demo box sudah. Demo. Demo itu. Orang lah. Okey, ini apa yang faham okey. Lepas dia tarik keluar, burung tu langsung jadi 2 ekor orang tu. And then si anak dia tu pula akan buat satu magic sikit munculkan burung. Bukan burung, munculkan bunga. Bunga tu akan bagi kepada salah seorang hantar misteri. Okey. Lepas tu dia kata Ini filem ke apa? ini macam Agri Fantasia tapi menyanyi sambil ada showmanship segala maknanya lah. Faham? So manager pula akan keluar, Datuk tu pula akan keluar untuk pergikan artis dia. Dan dia pun akan nak buat satu yang bunga juga untuk bagi kat seorang lagi. Okay, itu dia punya target dia. Panjang hari ni tapi pendek ke? Kau kata Datuk, ini dah masuk lama dah tu. Benda-benda ni okey lah. Tak tahulah mungkin dia anggap magic ni macam simple kotak Press the button. Press button punya kan. Datuk, magic ni dia tak macam tu Datuk. Dia ada benda I bagi sesimpel props pun dia boleh jadi blur tau dah. Confirm dah tu orang kata. Tapi kena ada masa. Itu yang aku kata. Kalau tanya saya, mustahil untuk saya nak bagi cantik untuk dalam kejap yang ada ni. Ini dah Jumaat, esok dah weekend ni. Ahad dah meeting. Babi kata nak mampu. Lepas tu dia tengok aku macam Rush lah. dia kata, tengok aku macam okey lah. Tiga ni. Aduh, hai. Mana lagu tu dia lagu tu tak? Lagu tu tak? Maknanya, apa tanya konsep dia? Bukan this week kan? Bukan tas tu dia akan bagi cabut time tu. Berapa? Tak pun. Bila? Benar. Oh ya? Tengok direction dia kan? Aku macam terfikir nak bawa orang, tarik orang lagi. Ada. Tak tahu siapa yang behind kan? Belum tahu. Ha? Tak tahu siapa yang behind. Belum Aku tahu. tak tahu siapa sebelum aku yang bagi dia idea yang Nampak gambar dia. Itu kotak magic lah gitu. Dia cakap aku Astro ada bagi saya orang magician. Tapi tak nak magician tu. Tak payah macam itu. Tapi tak nak magician tu, dia kata. Baik. Jarang kita dah jumpa ada kata dia lah saya kerja dengan orang artis kan. Oh, saya tu faham. Dia tu dah terikat. Tapi aku tak tahu siapa lah. Kita kau kepo cik. Aku kunci lah. Siapa tu? Betul. Siapa ya engage dengan ni? Sebab dia dah ada kontak magic tau. Dia ada kontak magic. Tapi dia tanya ada kontak magic. Boleh lah kita bet. Kita teka-teka lah.
Anjing. Mustahil Henry. Lama je. Mustahil Henry. Paling related mari. Apa? Berani bayar kata kan? Berani juga. Jadi ni juga. Fikirlah. Siap-siap Hasan. Asal. Islam. Hasan. Ha? Islam. Ada yang ketiga kan? Islam no way lah. Ada lah. No way. Sebab dia ha? Macam mentalik kan? Hasan Mutalim. Hasan Kumar. Oh, dia Macam mentalik. Terkejut. Macam mentalik. Member dia cakap Asal. Talingong betul. Macam mentalik kan? Ibu kan? Betul Talingong. Oh, dia Benda sendiri siapa? Macam mentalik. Hasan Mutalim. Macam mentalik. Nak tahu ada apa? Ya. Apa betul kan? Pada aku kalau boleh nak tarik korang, tapi dia dah baca satu perkataan ayat dia. Itu betul. Tak boleh janganlah mahal. Yang ini Astro dah bagi kita magician, I tak nak. So I nak beli saya sendiri. So ni bajet I sendiri lah kena keluar. Okey. Datuk tu pun kaya. Kan? Cilaka punya Datuk tu. Dekat IG bukan main cilaka Datuk tu. Cilaka Datuk dia kaya belagak. Kan? Dekat saya Datuk dah minta diskaun. Cilaka. Harga sudah fix ke? Nak tak bagi harga pun lagi. Belum. Okey. Nak sebab selagi aku tak tahu material apa direction dia, apa dia nak. Macam mana aku nak bagi harga? Kalau aku letak harga, tiba-tiba aku nak tukar idea yang lagi gempak, tukar makan kos, nak mampu aku bagi. Faham. Jom lah kan, tebus Astro pula. So patutnya banyak duit lah. Tapi nak menang hati dia hari tu aku terpolitik ni. Don't worry lah tu. Don't worry tu. Terpolitik. Jangan Aku tahu dia apa. Don't worry lah tu. Saya, cik. Saya nak tengok Datuk punya artis tu. Saya dapat projek ni pun kalau Datuk jadi dengan saya dah hibur rahmat dah. Sebab apa? Saya nak apa? Main saya nak buat magic yang cantik untuk kat TV. In a way, kita dapat bagi benefit dekat magic community. Oh iyalah Luqman, macam tu. Saya kalau boleh saya nak artis Datuk menang je. Kalau saya tak nak buat duit sangat. Berkempen. Kalah ni buat impian. Ini kau betul talang dua muka. Dua yang tu. Saya mood saya untuk projek ni, saya tak rasa nak buat duit. Saya nak tengok dia menang. Bagi kita lah fikir dia. Sebab aku rasa kalau aku tak main politik pun dia memang nak ambil tu. Dekat dia baca tak pernah mas. Tak. Tak pernah. Lepas tu dia macam, itulah saya pun dah lupa Allah dah temukan jodoh kita. Oi, jodoh siot. Jodoh. Jodoh. Kalau bagi cepat lagi. Jadi tu lagi je. Tenang pun. Wayang lepas je. Dia remind tu petang je. Aku ingat itik tu melompat. Hidup lagi itik tu. Tapi benda wayang ni. Wayang Omar dah mana? Kalau dia apa dah sudah. Dia tu yang malam tadi bila meeting apa semua. Oh lega ni. Tapi sakit jiwa lah. Dia wayang kan gitu. Tapi sakit jiwa lah. Aku dah kosong punya dua lagu. Nak tengok. Dia tengok. Nak meeting. Kalau bajet cantik, tarik lah orang tadi. Kalau dia tak komedi dia. Ha? Dia tak komedi dia. Komedi. Kita sangat jadi ya. Betul. Tak dapat tengok live show ke apa kan? Jadi ya. Saya in out barang. Lah, okey. Nak tajam kita. 24 hari ni.
pindahan ni bang. Kau ada lagi, aku ada satu hal yang tenang sikit. Ada senang ni. Oi. Oi. Itu bagi aku lah. Okey lah, cakap pasal show. Ni berapa bulan? 24. Kan? 6 hari je naik. 24. Besok Sabtu adalah 25. Belum satu. Dapat di mana tu? Banyak tu. Jadi tak lipat main tak jadi. Oh, ayah. Tak jadi. Dia ada satu malam kan soal satu show. Oh, bukan extra punya projek tak jadi lah. Alhamdulillah. Gawe show jadi Okey, faham. Stand lah. Alhamdulillah lah, nasib baik aku tak kosong-kosongnya. Sebab aku rasa yang macam pagi tu kan, pagi tu tak pergi lari dulu, lepas tu pergi astro. Adalah mana yang aku dah adjust tu aku tak nak buang. Tapi banyak aku dah buang. Itu yang aku minta, at least kamu kena cover sikit lah Dato'. Cancel lah. Ha? Video tu Orang kerja. tak ada, tak buat full kot. Burung tak ada. Burung tak main. Payah bang. Ya. Driver. Ya. Try dua lah kot. Kau pergi juga. Juga. Awak? Dua. Ha? Awak pergi. Dah sambil. Tak payah. Juga. Lupa lagi. Oh, dia Betul pun. Tak tahu. Tak tahu kan. bukan cash price dia elok kan? Ha? Cash price dia elok kan? Tak ada monster turun. Ada tadi ni boleh eh? Ada YouTube dulu. Oh, Monster ah. They don't have this year. Ada satu Korean berlinking act. Dia punya showmanship contemporary dance. Contemporary. So Bukan Johnny tu eh? Ada pokok tu kan? tak ada pokok. Dia satu table kecil saja. Tema dia ring dan silk. Itu saja. Dia main-main silk, dia main-main ring. Lepas tu macam ni kan, audience sini kan. Macam begitu, tangan dia masuk ring, muncul silk. Nah, macam tu. Silk tu beginilah. Stop dekat sini, dia macam begini. Bukan satu kali ya, dia ulang-ulang macam 2-3 kali macam tu. Idea bagus. Sorot dalam ring ada. Apa dia? Sorot dalam ring ada. Apa dia? Sorot dalam ring ada. Bukan. Dia memang floating kan? Tengah-tengah. Something like kau imagine dia ada, aku syaki lah memang something agak bekas here. And the silk is memang awal-awal sudah benang, sudah kasih lekat dekat lantai. Dia ada macam begini, lepas tu dia ada begini lagi. Tak ada video, tak ada bukti. Mana video? Mana bagi raka mo? Sedati awak. Saya punya Dia boleh sampai topi pun tak tahu. Ada tengah tu tak tahu saya tak ada video. shit man, sampai terkunci. Tengok. Tak tengok. Sampai dapat lubang topi tu. Sampai tak Jaja punya mama mau rakamkan, kadang tiaw juga. Aduh. Tak, kita dah kena ada plan yang mantap untuk merecord secara darah. Baik kan bro. Aku rasa kita kena beli ni Metaspec tu. Oh. Metaspec pun orang ramai tahu. Kau poceng sini. Masuk dulu kau tengok baru kau pakai. Cuba dah duduk ramai orang. Sekilas pandang pakai spek. Misdirection is about timing. Timing eh.
So banyaknya sesiapa yang bertiga. Illusion tu pun akan illusion ni aku parking kat rumah. Akan ke rumah ni dapat illusion. Dia nak start kan. Sekarang ni aku tengah cari store. Keep Z lah. Jack, habis ada 3 tu. Dia betul tak tahu. Dia tak apa nak lipat lah dia. So aku takkan sentuh lagi selagi aku rasa next bila aku nak start main illusion, aku nak pergi ke kostum tu, aku nak ubah tak tu. Ada isu. Oh, itu. Kan? Kalau macam Kevin James, dia punya style dia kan macam spekulado apa. Colonel Sanders bro KFC. Alexander, betul tu. Colonel Sanders. Nak putih tu, babi. Lo dia kau cakap Los Angeles Sanders. Alexander. Terbang ayam tu lah. Ronald. Kepala dia dah tak makan. Politik. Aku agak-agak makan saja. Tapi untung siang setengah ekor ayam, 2 peha. What the hell? No, ini adalah peha. Dan satu je tu, tempat punya dramat. Sama besar bang. Aku fikir betul Mana mungkin. Itulah. Tadi memang 2 section ada video rakam aku pegang begini manipulation macam tu. Saya yang mana tak ada. Itulah Aku dapat dia tu. Aku dia berjumpa kita betul. Dia pak. Aku tahu lah. Ada bawah tak? Ada nak apa tak bawah. Tak ada lah. Aku tunjuk kau kat mana yang kau nampak peha tu. Dia juga aku tipu yang tu juga. Pak dia punya drum net begitu besar ni. Ayam dia tempat dramet, Ah. tak itik-itiknya panjang ni. Okey. Tengok ayam tu pak. Kecil. Dramet kecil. Betul. Kau tengok itiknya dramet. Tak hampa. Faham. Nanti kita bisa. Tak mungkin dia bagi kau 2 peha. Faham. Peha tu dengan dada, peha mahal sikit. Kalau dalam mesti. Ayam pun tak ada. Udah buka tempat tu terus Melayu. Ha? Ya? Tak salah. Ha. Kanji nak reject ni. Oh. Itu apa pula? Apa aku cakap tu ah? Sri. Semangat. Ya. Ya. Yang aku kembang tu, buat play tu, aku cakap bukan dia kembang. Sri itu apa sudah? Kalau perkataan Sri pun aku ada buat play juga kalau tak silap. Asli sebab dah berlatih berdatu-datu. Sri kembang kan. Dia kan Sri kembang bukan dia. Kamilah hidup seorang improviser. Buat association saja hidup dia. Baguslah kau training ni tu. Kau tajam kau tak kan. Kumang kau tak pergi. Dia dah sampai extra ni tambah hari 3 hari tu tau. Kumang. Oh. Bayarlah. Dia pergi banyak negara. Dia tetap dia kata dia Malaysia punya fans dia itu 4 kan tau sampai 4 hari tau. Dia boleh. Paling masuk Bila that Malaysian has for me different. paling kenal bahan Malaysia benda. Banyak benda lebih ada. Dan aku tengok hari semalam dia dah keluar dah notis untuk KL punya show. Dia baca awal. Wow. Dia dah keluar dah. Dia bagi tahu warning dah. Please be early apa semua, elak hujan apa semua tu dah standard lah. Lepas tu
tak boleh strictly no record, no filming. Itu standard juga lah. Tapi aku dah cakap kali ni dia akan strict jangan record. Sebab apa tau? Dia mesti belajar daripada Crack House punya incident. Tak semestinya. Kumar lagi suka benda-benda kat arah tu. Tapi memang pecah dia, kelakar. So, aku boleh jamin tim dia, confirm kali dia jaga kau dia kata jangan record yang ni. Ya, sebab Kumar tak bagi chance bro. Kumar dia cakap Dengan muka tak salah. Masa sampai. Tak hanya buat kelakar. Pecah tu. Actually Kumar pun sudah tua lah. But advice for you guys, tak payah tengok dia. Sebab apa? Jahat yang kau. Dengar dah? Dengar elok lah. Dengar elok lah. Dengar elok lah. Antara barisan penulis joke dia, orang Malaysia. Yes. Salah seorangnya Kevin J. Kevin J. Kevin J pula. Tulis lama tu Kumar lagi kan? Holy shit. Ada di sini Elok rekod tu yang tak lagi. Tapi aku sendiri bagulah, dia dah macam coffee lah. Orang play ada. Kevin J tu dia pun ada show dekat Netflix juga. Malaysian. Ya, ya. Kevin J. Local comedian Indian. Sebab tu katakan sebagai India. Minoriti. Sorok bakat dia. Muka dia pun tersorok. Sorok aja. Kubur sama rambut dia. Botak. Oh tak, dia tak botak. Dia tak botak. Rambut dia pindah pergi bawah. Oh ni tu Malaysia ada satu legenda lawak India. 2 orang. Prakash Daniel, Kevin J. Oh itu ada. Kan MSC something dia borak dia borak dengan member dekat Fusion. Tapi cakap pasal 2 orang tu kan India. I think so. Buat buat. Agak je. Dia punya lawak dia memang dia menyindir masyarakat pun. Itu paling dekat je. Senang attack. Kau senang faham. Kena bagi. Tak tu dengan kepala. Member pun dah tengah mangkuk tu punya. Jangan press stop sekali lagi. Tak bawa pinggan ni ke depan. Betul. Kena buktikan bersih, licin. Buat dengan pagi ni. Nanti buat lagi ya. Kalau kita mampu tutup. Betul? Kalau kita tengok apa? CCTV. CCTV pun banyak kan? Masalah dia. Nak masuk YouTube ni. Yang public Macam mana kau nak ni? Nak share? YouTube lah. Sini ni. Sebab Apa? iPhone punya file video bapak besar. Nak hantar S5 memang tak download lah. Cakap pasal video ni. Si Instagram Pro pun ada minta video ni. Video siapa? Aku masuk kerja hari tu lah. Aku dia video aku mengutuk, kita orang mengutuk kau. Oh, faham. Ada biasa dengan Instagram. Ada je, tapi memang pegangan kau lah dengan I really cannot be suffered. I really cannot be suffered. Tak pegang dengan dia. Cheers, mate. I really cannot be suffered. Memang selalu marah. Kerap marah. Dia darah dia. Apa lagi dia komplain? Macam Story. ya. Kan cerita juga ni nak tengok mini cube Z. Ni ada TV Z. Ni this one rasa nak beli. He don't even respect my art. Kenapa? Kenapa? Dia kata apa? Kenapa? He wants to buy this only for RM50 you know. RM50? Benda apa tu? Sial. Benda apa tu? Dia tembak aku yang mesti. RM50 for this you know. Ni hand crusher.
Kau beli ni ke? Oh, kau bidding lah. KL ni RM60. Bidding lah. Saya lah mana? RM60. Dia 50 kan? 51 ke? Ini juga kan benda. Betul. Habis tu berapa? 100. Oh, okay. Naik sikit je. Sebab aku datang dengan mood yang faham dia nak beli kat store. Faham. Kalau tak ada orang nak ambil, dia nak buang. Kalau tak ada orang ambil, dia mau kasih pecah itu barang. Betul. That's Sebab why. Aku datang dengan mood yang nak selamatkan barang-barang tu. Betul. Berharap dia yang benda kritis lah. Dengan mengharapkan dapat harga jackpot kan, dia kata harga jackpot. Ah. Tapi tak ada dia. Oh, dia tak. Tapi okey lah, tapi dia dah win-win lah, bagi aku win-win lah. Dia tak dapat harga jackpot, cuma dapat kat mana tau? Dapat easy payment. Sama. Easy payment ada. 2-3 kali bayar. Kau tahu geng, Tak tahu. berapa kali aku pergi ulang kali ke rumah dia, tolong dia clear barang-barang dia tu. Oi, Justin lah, come here and clean all those things lah. Popek, but nothing happen loh. Dia kata nak datang lah. Dia kata nak datang ambil gambar. He want to come and take picture and then I said no, you can come on one day. Benda dia sebenarnya aku cakap lah, tak kau lah. Macam langgar Tak lah. kau lah, apa benda dia kau. Dah cukup dengan Justin tadi. Kau je punya topik aku nak kena dengar sejam. Ya, betul. Kau dia tak sampai lagi. Ha, itu aku. dia sayang aku tu, that's why. Betul. Betul. Kalau dia tak layak. Sebut nama kau pun dia meluat lah aku rasa. Jangan sebut nama dia. Gila, dia punya kain dah punya banyak. Ui, sudah habis. Masya Allah. Tengah ekor. Itu kepala tu. Kepala. Kepala. Aku risau kalau aku makan kepala ni esok boleh cakap bahasa itik pula. Tuduh kamu pula eh. Kau tahu itik tak? Apa maksudnya dalam bahasa Cina? Itik. Metafor itik. Ha, apa? Metafor ayam semua tahu lah kan? Tak tahu. Aku tak tahu lah. Apa kau semua tahu? Yang Cina kau. Aku Kalau tak saya tahu tak- ayam ada metafor. Kalau saya letak perkataan cari dekat depan tu, Cari apa? cari ayam. Jadi ayam. Faham lah. Okey. Okey. So now you faham itik. In Cantonese, ayam is golok. Okey. Okey. Ya. Dia dulu tiba sama lah Melayu. Ha? Oh gimana? Main ayam je? Ayam. Ayam lah. Okay. Tapi golok is itik. Oh. Of course, it has a proper Chinese term for golok lah. Kau ada itik lah ni. Yang bigger part. Itik is the kaitan. Okey. Ni Ji. Macam tu benda.